kematian. Okey, apa itu PRU-BSN dan macam mana cara untuk kita claim kematian? So dekat sini saya akan share berkenaan dengan apa itu PRU-BSN dan claim kematian dan serta prosedur ringkas lah macam mana apa dokumen yang perlu untuk kita buat claim. Okey, PRU-BSN warisan ni adalah salah satu plan dalam apa PRU-BSN Takaful lah. Kita adalah salah satu produk life. Okey, PRU-BSN warisan ialah plan takaful keluarga yang direka khusus untuk pelindungan hayat dan hibah hadiah kepada waris. Ia menyediakan pampasan tunai jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal yang dikenali juga sebagai TPD. Okey, plan ini juga dapat mengurangkan beban kewangan keluarga dengan perlindungan asas yang tinggi, minimum RM250,000 ke RM350,000 kan, serta sumbangan yang berpatutan. Okey, maksudnya yang kita panggil apa plan PRU-BSN warisan ni adalah hibah takaful yang biasa kita dengar lah, hibah takaful, hibah takaful. So kita dekat PRU-BSN takaful ni dia dalam plan PRU-BSN warisan. Untuk coverage tu untuk standard coverage kita dalam plan ni dia akan ada RM350,000. So untuk RM250,000 tu dia kepada kanak-kanak ataupun apabila pihak takaful, pihak PRU-BSN dia open offer lah kepada klien dan prospek dalam masa-masa tertentu je lah untuk RM250,000. Kalau tidak, so klien akan dapat coverage RM350,000 minimum. Okey, pampasan takaful ini secara amnya dikenali sebagai hibah bersyarat. Okey, di mana manfaat takaful diberikan kepada penama hanya setelah berlaku kematian peserta. Okey. So di sini manfaat takaful, pampasan takaful ni boleh dimanfaatkan oleh penerima setelah apabila berlaku kematian kepada pemilik sijil tadilah peserta. Okey, selagi tak berlaku kematian, so pemilik penama tadi tak dapat manfaat takaful tu. Okey, menurut Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, IFSA 2013, penama menerima manfaat sebagai penerima mutlak tanpa melalui proses faraid. So proses untuk penerima menerima duit hibah takaful ni proses dia cepatlah. Okey. So penerima pun menerima manfaat ni secara mutlak. Dia tak masuk dalam proses faraid. So dia cepatlah proses dia. Okey, perlindungan apa untuk PRU-BSN Takaful ni dia melindungi apa? Okay, dia melindungi kematian dan TPD sepanjang hayat atau sehingga umur 100 tahun dengan tambahan perlindungan kematian akibat kemalangan. Okey, dalam plan ni hibah takaful tu dia akan berganda-ganda. Berganda mengikut jenis kematian lah, kematian akibat kemalangan. So dekat plan yang paling terbaru ni kita ada PRU-BSN warisan gold. So dia sampai 6 kali ganda lah untuk pampasan dia tu. Okay, so kalau RM350,000 minimum untuk kematian biasa. Untuk kematian kemalangan, jika berlaku kematian kemalangan kepada peserta, so dia akan jadi RM700,000. So penerima tadi, penerima hibah tu dia akan menerima RM700,000 lah. Okay, kalau kematian dekat tempat awam, pengangkutan awam ke, dalam bangunan ke, so apa macam berlaku kebakaran dalam bangunan ataupun jatuh lift ataupun naik Grab ke, naik taksi, accident. So dekat situ pampasan yang akan diterima oleh penama tadi RM1,050,000. So dia akan jadi 3 kali ganda lah daripada basic tadi. Okey, untuk yang seterusnya jenis kematian di luar negara.
Okay, so kalau kematian di luar negara ni pampasan akan jadi 4 kali ganda. So penama akan menerima 1.4 juta. Okay, bila kemalangan tu berlaku di luar negara lah. Dan yang 6 kali ganda tadi, jenis kematian akibat bencana alam. Contoh pokok tumbang, tanah runtuh, banjir ke kan. So bencana alam sekarang pun banyak jugalah situasi tu yang berlaku yang kita tak jangka kan. So kalau berlaku kematian, pampasan tu akan diterima sebanyak uh, 2 juta, 2.1 juta kepada penerima hibah tadi lah, yang penama hibah tadi. Okey, kenapa orang nak buat hibah takaful ni? Okey, contoh penggunaan. So ada orang sesuai untuk ketua keluarga yang ingin memastikan kelangsungan hidup pasangan dia dan anak-anak, atau sebagai alat untuk menyelesaikan hutang seperti perumahan. Okey, biasanya ketua keluarga dia perlukan allocate dia punya income untuk dia survive lah kan, untuk keluarga dia, untuk pasangan dia, anak-anak, untuk sekolah, makan, minum, belanja semua kan. So kalau ketua keluarga ni tak ada, macam mana dengan untuk belanja harian tu, belanja bulanan yang bulan-bulan ada tu macam mana? So, ketua keluarga ni dia perlulah, macam kita cakap satu keluarga satu hibah. So sekurang-kurangnya satu keluarga satu hibah, kena ada satu hibah untuk kita sebagai pengganti gaji. Pengganti gaji kepada keluarga tersebut lah. So kalau macam suami buat, so boleh sekurangnya kita boleh cover, kalau ikut kiraan dia 10 tahun yang pertama lah. 10 tahun pertama kita buat coverage ikut kepada annual income dia berapa kali dengan 10. So itu yang disyorkan lah untuk buat hibah takaful. So ada juga hibah ni boleh diberikan kepada siapa. Dia tak kisah nak diberikan kepada sesiapa pun. Pada pasangan ke, kepada anak-anak ke, kepada mak ayah ke, yang single pun boleh buat juga. Tak semesti yang dah berkeluarga. Okay, kalau yang mana ada anak angkat ke, ada anak saudara ke, nak pergi kawan ke, nak sedekah pun kepada badan-badan yang berdaftar pun boleh. Nak buat teruslah kan. So kita boleh hibahkan kepada sesiapa yang kita nak lah. Kalau untuk menyelesaikan hutang ni, contoh tu perumahan. Untuk hibah takaful, untuk plan perubesaan warisan ni, kita boleh juga buat untuk cover MLTT. Andai kata contoh kita ada beli rumah kan. Dia ada insurans dia. So kalau kalau dekat sini kita boleh buat jugalah, daripada plan ni kita boleh cover untuk rumah tadi, loan rumah. So sebab sekarang kadang-kadang ada yang mana kita beli rumah, kita tengok kita punya insurans, dia punya insurans tu pendek je, 5 tahun, 10 tahun, padahal kita punya loan 20 tahun, 30 tahun, dia tak sampai. So benda tu kita kena tengok balik, tengok coverage tu berapa, loan kita berapa, insurans kita berapa. So benda tu sama atau tak kan. Kalau tak, kita boleh tambah. Sebab dengan hibah takaful, kalau kita buat MLTT dekat dari plan perubesaan warisan ni, okey berapa? Ada kata contoh harga rumah 500,000. So kita punya insurans, kita buat hibah MLTT tu 500,000 juga. So berapa baki tu, bila berlaku kematian, ada kata berlaku kematian tahun yang ke-10, okey baki tu kita boleh bayar kepada bank, dan yang baki selebihnya tu keluarga boleh ambil lah. Maksudnya ada balance untuk keluarga belanja atau urus benda-benda lain kan. So urus pusaka ke, untuk urus makan minum dia. So benda, kalau berlaku kematian ni, emosi yang pertama tu macam susah lah untuk kita bangkit, untuk kita survive, sebab hari-hari yang seterusnya kita kena teruskan juga kan. So benda tu semua perlukan duit. So benda ni sebagai tu yang tadi kata hibah adalah hadiah.
So kita boleh hadiahkan kepada pasangan kita, pada keluarga kita, kepada orang yang kita sayang lah. Untuk kita bagi pampasan ni tadi. Pampasan takaful. Okay, untuk plan ni tadi uh, untuk plan ni dia ada coverage, dia apa? Dia cover Prudential dia akan offer sampai umur 100 tahun. So menariknya dekat situ lah. Okey, tuntutan hibah. Okey, tuntutan hibah ni untuk claim kematian lah. Antara dokumen permulaan yang perlu dihantar. Okey, apa dokumen yang perlu jika berlaku kematian? Apa yang perlu dibuat oleh waris jika berlaku kematian kepada peserta hibah ni tadi kan? Kalau dia ada sijil hibah takaful ni, dia ada plan pembebasan warisan ni, apa yang perlu dibuat? Okay, first kali dia akan contact kita lah ataupun dia akan pergi mana-mana branch yang Pro BSN untuk dia tuntut claim ni. So, borang yang diperlukan adalah borang tuntutan. Okey, borang tuntutan ni ada dalam kita punya Tarafulnet, boleh download bahagian form tu, claim form. So, boleh download kat situ, kita kena isilah. Nanti saya akan tunjuk contoh dia. Yang kedua adalah sijil kematian. Okay, sijil kematian si mati. So, perlu juga laporan siasatan polis jika kematian tu bukan berlaku di hospital. So kita perlukan report polis lah untuk kita dapatkan kalau dia kemalangan ke uh, apa lagi. So benda-benda tu perlu untuk dapatkan laporan polis, laporan siasatan polis tadi. Rasa hilang. Ada. Okay, maaf ya, line hilang pula. Okay, so untuk laporan siasatan polis tadi, jika berlaku kematian bukan di hospital. So berlaku akibat kematian tu akibat jenayah, akibat kemalangan, so kita perlukan report polis lah. Okay, untuk yang keempat kita perlukan salinan kad pengenalan. Salinan kad pengenalan si mati, salinan kad pengenalan penerima hibah. So kalau ada seorang, kita perlukan satu je lah. Kalau ada 3-4 orang, so kena semua tu perlukan salinan kad pengenalan. Hanya kepada penama penerima hibah ni saja. Okay. Okay, yang kelima kita perlukan salinan penyata bank. Okay, kalau ada penerima dia satulah. Kalau ada 4 orang tu, 4 penyata bank tu kita perlukan. Tapi kalau anak bawah umur, dia kena berumur 18 tahun ke atas. Kalau 18 tahun ke bawah, dia punya bahagian tu akan ke bahagian amanah raya lah. Okay, untuk yang keenam kita perlu isi e-credit form. Lepas tu yang lain tu kita perlukan laporan berdasarkan siasatan. Okay, kalau dia ada laporan berdasarkan kan, kita perlukan benda betul lah. Kalau dia ada bil-bil, invoice, kalau dia ada apa serawatan sebelum ni ke kan. So benda-benda tu kita boleh attachkan sekali. Kita bagi sekali, kepilkan sekali. Kalau ada salinan ujian X-ray ke MRI, CT scan, benda tu kita boleh attachkan sekali lah.
Okay, saya tunjukkan contoh form dia. Okay, ni. Okay, ni yang saya dah download lah, yang terbaru punya tahun 2025. Okay, so dekat bahagian borang tuntutan tu boleh isi. Lepas tu untuk yang part A ni, type of claim ni kita akan pilih bahagian deaths tu. Sebab kita nak claim kematian kan. So kita tick kat bahagian deaths tu. B ni, okay, siapa orang yang dilindungi kita akan masukkan nama. Okay, maklumat penuntut kita masukkan siapa punya. Lepas tu dia ada berapa polisi. Mungkin dengan hibah takaful dia ada plan perubahan warisan. Maybe plan medical card, sikit-sikit tu kan dia ada. So kita masukkan je lah nombor-nombor polisi tu. So manfaat dia berapa coverage, berapa manfaat kematian tu kan, kita masukkan je. Okay, kalau yang tak berkaitan tu tak payah isi. Terus scroll. Okay, ni pun bukan. Tak payah. Okay, yang ni. Inilah benda-benda yang kita perlukan. Okay, yang mana ada tu kita boleh sediakan. Contoh macam medical attendance, CJ perawat perubatan, okay, salinan kad pengenalan, hubungan, okay, bukti hubungan. Macam kalau suami isteri yang berkahwin, dia perlukan jugalah apa sijil nikah. Kalau adik-beradik, mungkin IC, lepas tu sijil kahwin mak ayah dia. Okay, kalau anak angkat, dia ada surat dia juga kan. So bukti hubungan tu kena ada juga. Okay, laporan berdasar tadi, okay, kad pengenalan, salinan penyata bank. Oh, yang tadi tu sijil kematian. Okay, lepas tu borang e-credit form. Okay, postmortem report kalau ada. Tu lain-lain tu yang tadi tu lah. Pediatrik, penyakit berjangkit. Kalau dia ada komplikasi kehamilan. Kalau kematian akibat semasa dia mengandung meninggal ke kan. Benda tu report tu semua perlu disertakan lah sekali. Okay, ni list of original. Kita boleh tulis. Kalau ada original kita attach sekali. Okay, kena tulis lah tarikh dia bila, nombor receipt berapa, amount berapa. So benda-benda tu kita boleh attachkan sekali. Okay, ni tadi e-credit form. Kepada penerima lah. Okay, penerima hak. Okay, nombor akaun semua, nombor IC yang paling latest. Dia pakai bank mana. So benda ni kena masukkan lah sebab duit tu dia akan terus kepada penama. Settle report semua maksudnya semua dokumen okey. So duit pampasan tu akan terus masuk kepada penerima hibah. Okey, dekat sini pun kita ada autorest untuk siapa yang nak ambil laporan perubatan. Andai kata waris tadi penama dia nak suruh kita yang buat, agent. So kita boleh letak nama kita lah sebagai untuk kita ambil report ke apa ke, kita wakil untuk ambil report si mati tadi. So dekat sini pun boleh isi. Itu je lah. So complete kan isi borang ni. So kita attachkan yang lain tadi lah. Macam sijil kematian, kad pengenalan. Okay. Okay, dan yang terakhir lah. Yang last sekali. Okay, plan perubahan warisan ni ada bagi memastikan waris mendapat bantuan keuangan segera tanpa perlu menunggu proses pembahagian harta pusaka yang panjang. So waris dia akan ada duit lah untuk dia meneruskan kehidupan selepas berlaku kematian kepada seseorang. Just sebelum ni maybe dia breadwinner kan, suami. So dia kerja, so dia ada income, tiba-tiba benda tu tak ada. So benda ni dia boleh claim dan dapat cepat kepada waris. So waris boleh meneruskan kehidupan
pada awalnya tu macam biasalah sebab kadang kita perlu emosi kita macam mana kalau anak-anak kecil kan. So kita nak teruskan kalau yang macam suri rumah tak pernah bekerja ke, macam mana dia nak cari income balik, dia nak kena survive balik. So benda-benda tu persediaan kita lah. Benda yang kita boleh buat, kita boleh dahulukan, kita boleh rancang benda tu. So tu je lah sharing saya. Ada soalan ke? Atau ada yang nak share? Siapa yang pernah buat claim kematian? Bos pun kat luar Ada. Oh Sima, ada. boleh Ah, boleh buat contoh macam nak buat quotation macam mana? Apa benefit? Boleh tak? oh, okay, jap. Boleh? Ah. Okay, ni contoh quotation yang kita buat untuk plan for best end. So, saya masukkan nama Mat Ali, tarikh lahir. Satu, pekerjaan. Okay, bekerja sebagai Ikan Ezek lah. Ikan Ezek. Banking. Okay, banking di kelas pertama. Okay, ni plan yang terbaru sekarang nama dia Pro BSN Warisan Gold. Sebelum ni kita ada Pro BSN Warisan dan Pro BSN Warisan Plus. Okay, dekat sini kita akan pilih basic untuk pampasan kematian dia RM350,000. Okay, 20 tahun yang pertama sehingga umur 59. Sebab tadi umur prospek tu 39. Okay, so kita calculate berapa bulanan. Okay, sebab ni saya kira untuk monthly. 121 kalau dia berumur 39 tahun. 39 kelas 1, 121.
Okay, bulanan dia 121, anda kata dia nak bayar tahunan pun boleh, jadi 1452. 1452 selama 20 tahun. Polisi ni 20 tahun. So, bila polisi 20 tahun, pihak Prudential pihak PBSN dia akan offer sehingga umur 100 tahun. Ikutlah nak buat 20 tahun, nak buat sehingga umur 70, 80, 90, 100. So, kita boleh pilih lah kat situ. Okay, 121. Untuk 121 ni dia basic coverage. Andai kata prospek tadi sihat kan, ataupun dia ada penyakit yang penyakit yang kecil-kecil lah, maybe dia pernah warded sebab demam, sebab kemalangan, so kita boleh bagi dia contributor. Contributor ni jika berlaku kematian, jika berlaku hilang upaya kekal atau sakit kritikal, polisi ni tadi akan jadi free. Sehingga umur 59, selama 20 tahun tu, sehingga 59 polisi akan jadi free. Bila lah yang klien tu kena diagnoskan. So dia akan bertambah sikit lah. Dia punya monthly tu 126. 126 tadi 121. Kalau kita tambah contributor, dia akan jadi 126. So kita ada jugalah manfaat lain lah. Anda kata level term tadi kalau kita nak cover rumah kan, maybe basic kita buat 350,000, kita nak cover rumah, berapa lagi tak cukup? 300,000. So kita boleh tambah kat sini 300,000. Ini untuk coverage rumah. So berapa tahun lagi nak buat? Nak buat 10 tahun ke, 20 tahun ke, nak buat 5 tahun ke. So kita boleh pilih kat situ lah. So dia akan bertambah lagi. So kita ada juga untuk krisis seal, kritis protector. Ni untuk sakit kritikal. Kita ada haji umrah protector. Ni anda kata pergi haji umrah, so boleh claim lah kalau berlaku kematian semasa itu. Okay, accident, KPA, kematian akibat kemalangan, kita boleh tambah juga. Dan takaful saver. Takaful saver kita boleh tambah kalau kita nak buat saving sekali dalam plan ni. So boleh masukkan. Ihsan ni untuk kita berapa, untuk kita sedekah. Kalau kita ada niat nak sedekah, kita boleh masukkan sekali lah jumlah tadi. Okay, anda kata kita tambah level tu, dia akan bertambah lagi lah kan. 198. So kalau kita tambah rider-rider yang lain, so dia punya caruman bulanan dia akan lagi bertambah lah. So kalau Encik Ali ni dia buat basic je tadi, pampasan hibah untuk keluarga dia 350,000 minimum, so bulanan dia 121. Okay, itu saja. Okay, ada soalan Ada nak ke? tanya atau nak? So nak plan tambah ni dia boleh input buat ke? buat bayaran pendek juga kan? 5 tahun, 10 tahun. Ya betul. Dia boleh pilih. Payment dia boleh buat 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun. Kalau dia pilih 70, dia boleh sampai umur 70 lah, 31 tahun. So benda tu semua kita boleh generate lah ikut kepada kemampuan prospek ketika itu. So kalau first dia kata bajet dia macam ni, dia nak buat nilai macam ni, so kita boleh generatekan lah dia untuk dia ikut kepada kemampuan dia semasa itu. So kalau macam hari ni dia boleh buat 350,000, kita buat dulu. Kalau dia kata 500,000, kita boleh buat terus 500,000. Ikut kepada permintaan dia lah.
Kalau ikut kiraan yang sebenar tadi 10 tahun gaji lah. 10 tahun annual income. Kalau ikut yang betul kiraan. Okay. Ada apa-apa pertanyaan lagi? Tak simak. Paling murah paling murah ada apa siapa nak tanya Syah Syah. Sorry Kak Sima, saya tadi Ah, termiss. Apa tu level term tu kan? Contoh dia dapat 300,000 kan? Efek ke dekat penyelesaian covered tu? Lupa dah. Macam mana? Ni yang level term benefit ni, yang 300,000 ni kan? Oh, okay. Sebab ni tadi saya buat dia sama. Kalau kata berlaku kematian semasa itu dia dapat terus 650,000 lah. Dia tak berkurang. Dia lain-lain lah macam kalau krisis shield tu berkurang kan? Krisis protected tak kan? Dia macam tu. Sebab tu kadang ada orang nak buat level term tu dia nak buat pendek. Dia nak buat 10 tahun ke. Maknanya coverage dia 10 tahun. Lepas tahun ke sebelah dah tak ada dah coverage untuk 300,000 dekat bahagian level term tu. Faham? Dia akan ada basic sahaja 350,000. So kalau level term ni, apa sales idea yang kita kalau macam nak suruh dia ambil tu? Biasa kalau saya tengok kawan-kawan share dia untuk coverage rumah lah. Hutang ke kan. Tengok hutang dia berapa panjang. So dia nak buat berapa banyak. Sebab bila kita pecahkan dia akan jadi murah sikit. Andai kata kita terus letak dekat basic tu 500,000, dia akan bulanan dia mahal. So kalau kita pecahkan 350,000, lepas tu dekat level tu kita letak lagi balance berapa, 150,000, dia akan murah sikit. Nanti cuba share main-main quotation tu, kita akan nampak perbezaan kat situ lah. Okay, faham. Thank you. Okay. So plan ni paling minimum berapa? And then untuk umur entry age berapa? Yang paling muda dan paling tua. Tahu tak Zima? So entry age tu yang macam tadi kanak-kanak tu 250,000 sampai umur 18 kan? So, sampai umur 18. Kanak-kanak start umur berapa boleh ambil? 14 hari kan? Kanak-kanak start umur berapa boleh ambil warisan? 14 juga ke bos? Tak pastilah saya. Budak-budak boleh ambil tapi itulah kan. Dia sama lah kot kalau dah starting umur berapa boleh. saya 14 hari kot. 14 hari ke 14 hari kan? 14 hari. Tapi coverage dia untuk kanak-kanak 250,000. Itu saya tahulah. Starting bila tu saya tak pasti pula. Tapi kalau dah masuk umur 18 dia akan jadi 350,000. Betul tak bos? So kalau nak buat coverage hibah atas anak-anak pun boleh juga. Ima, Yep. tanya. Level term tu kalau berlaku kematian disebabkan kemalangan, adakah dia berganda juga? Oh. Alah. Ganda juga ke tidak? Alamak. Ke dia basic saja? Kita try Macam biasa je. level term berganda, biasa. dia yang basic tu yang berganda. Okay. Level term tu di kematian biasa. Kemalangan yang basic saja. Basic sahaja. Betul. Kemalangan yang basic je. Level term maksudnya 300,000 lah. Sebab tu ikut kepada hutang dia lah. Dia nak buat untuk hutang rumah ke, hutang dia dengan bank ke, berapa total kita letak kat bahagian level term tu. Okay, kalau klien tanya kan,
Apa the best features, ciri-ciri specialnya dalam plan ni. Kita nak jawab apa? Ada tanya tau dia. Tanya okey. Ada Ada. special dia ada contributor dengan dia berganda tu lah Kak. Saya rasa. Sebab plan ni dia berganda. Lepas tu kalau dia ada contributor. Dekat tempat lain kalau kita buat simpanan ke apa kan. Tak ada contributor. So dengan dalam plan period base ni kita ada contributor. Boleh attach juga untuk sakit kritikal. Lah dia orang kan tengok kita punya benefit tu nak compare kan. So apa ya dia kata apa yang special highlight kita nak bagi kat situ kan. Mostly apa yang kita boleh tu as a benefit dia lah macam tadi Semua kata untuk sustain pula untuk family lah kan untuk apa Kelangsungan hidup keluarga dia. Macam tu. Lepas tu lagi satu plan ni kalau dia sampai umur 17 kan dia ada persen-persen kenaikan dia setiap 5 tahun tu. Ya betul. Itu legacy. Dia ada legacy booster lah. Legacy booster. Betul. So kita kena naikkan kalau dia sampai umur 70, 80 dia akan ada. So tadi saya buat 59 je. Saya tukar balik. Kita try buat 80. 10. 1. Dia jadi mahal sikit T35. T35. Ni polisi sampai umur dia 80 tahun. So dekat dia punya death benefit tu pun setiap 5 tahun pun akan ada kenaikan. So 350,000 ni jadi 356,000 sebab ada badal haji kan dengan hairat kematian 3,000. So dekat situ pun dapat jugalah manfaat. Hairat kematian badal haji 3,000 jadi 6,000. Lepas tu dia ada legasi bonus. Tu lah. So kalau kita masuk sampai umur 80 dah ada tadi legasi booster dengan legasi bonus tu. Dia selepas umur 70. Kalau insurans lain ada ke tak kan? Kalau kita punya inilah dia punya manfaat tambahan dia. Lagi satu diorang selalu tanya cash value tu lah kan. Cash value. Kalau dekat sini, kat sini nampak cash value dia habis. Dah tak ada tu. So kita kena naikkan sikit lah caruman dia tu. Caruman bulanan. Kan dia ada apa? Dekat sini kan dia ada minimum maksimum tu. So kita boleh naikkan. Kan beza 335 dengan 835. Dekat situ kita boleh naikkan. So dia akan nampak cash value tu. Maybe kita buat sini 500. Tak 500 lah. 500. Ada tak cash value tu? Cash value yang sampai umur 80 tu ada tak? Okey, dah ada dah. Tadi kosong kan? Ni dah ada dah. 2765.
So dia akan berkurang lah sebab kita tak boleh nak sustain polisi kan. Kalau dia nak buat lagi, dia maksud dia kena tambah lagi. Dia kena naikkan lagi cara buat saver ke. Dia kena tambah saver, so lagi banyak lah cash value kat situ. Kalau tak berlaku kematian, andai kata sampai umur 80 tahun tu tak berlaku kematian, so cash value yang dia akan dapat 65,799. Cash value. Okay. Cash value. Oh, tu minimum. Maksimum dia 236,000. Okay, SY ni. So minimum dia boleh dapat 65,000 lebih. Kalau maksimum dia boleh dapat 236,000. So kalau bulanan dia 500 tadi. Kalau bulanan Ini dia fix ini cuma buat yang 20, berapa tahun? Maksudnya payment dia dia full, tadi payment full term ke payment 80. payment dia full ke sampai umur 80 ke ataupun payment dia 20 tahun saja, lepas tu coverage 80? Macam mana? Full. Saya buat full. Dia bayar sampai umur 80. Okey. Maksudnya coverage pun 41 tahun lah. Sampai Ya, umur 80 betul. sampai 80. Okey. Ni tadi dia umur 39. Hmm. So kalau dah lagi meningkat umurnya tu lagi banyak lah kan. Dia kena buat. Okay. Okay, saya share, saya pernah juga buat claim kematian klien. Polisi baru 7 bulan masa tu. So dia meninggal sebab jantung, tiba-tiba drop. Masa tu dah sampai hospital lah. So saya buat claim tu 4 bulan juga sebab klien dekat Sarawak kan. So dia perlukan dokumen report polis tak payah masa tu. Dia just perlukan report hospital. Dia punya check up, medical check up. Kan dia ada check up bulanan kalau orang yang dah berumur ni kan. So dia perlukan report tu lah. Ada juga benda yang tak ada, so kita buat je situ, minta doktor tulis tiada report berkenaan yang berkaitan. So noted kat situ je, kita hantar je dokumen apa yang ada. So saya buat masa tu 4 bulan lah. 4 bulan lepas kematian tu, duit tu masuk kepada penerima hibah tu. Maksudnya dia nak make sure tak ada record sebelum Ya, um, tak ada rekod kesihatan yang yelah yang teruk ke sebab masa tu dia diagnose kena serangan jantung lah kan, tiba-tiba drop. Ya, sebab tak maksudnya ada. orang memang tak ada history. Tak ada history, yes. Dia tak ada history. Alhamdulillah lah claim dia lulus. So polisi pun baru 7 bulan kan. Okay. So yang paling pertama kalau berlaku kematian tu je, isi claim form tu, lepas tu attach sekali dengan IC tadi, dengan CJ kematian. Attach je benda-benda tu, kita hantar je kat Tarafu. Kita benda tu nanti dia underwriter dia akan keluarkan lah apa report yang seterusnya. Apa yang tak cukup ke report hospital. So benda tu kita akan buat lagi. Kalau dia perlukan report hospital, kita kena minta lah dengan hospital semua. Okay. Okay. Soalan lagi? Okey, terima kasih Sima. Jom semua orang ucapkan terima kasih pada Sima. Terima kasih Kak Sina. Terima kasih, Mak. Sama, semoga bermanfaat lah. So, minta maaf lah kalau ada salah ke silap kan. So, kita sama-sama belajar lah ya. Okay. Okey tu.
Okay, dah. Dah. Okay lah, terima kasih. Kita ada